Isu yang mula dari teguran, sekarang dah jadi perbalahan terbuka antara Kamal Adli dan jurulatih kecergasan, Tariq Fit. Kali ini, Kamal tampil bersuara dengan nada yang lebih tegas. Semuanya bermula bila Tariq keluarkan kenyataan dalam satu audio siar, mendakwa golongan artis hanya kejar perhatian dan engagement di media sosial. Kamal tak berdiam. Dia persoalkan balik. Betul ke kami yang nak tumpang populariti? Kau pasti ke? Ayat tu jelas, dia rasa kenyataan itu tak adil. Bagi Kamal, artis tak perlukan kontroversi dengan mana-mana individu untuk naikkan nama. Dan keadaan jadi makin panas bila dia sendiri ajak Tariq untuk bersemuka. Jom jumpa. Pendek, tapi maksud dia besar. Dalam masa yang sama, Kamal sempat sindir tentang e-book yang didakwa cuba dijual, seolah-olah ada agenda di sebalik kenyataan tersebut. Isu ini sebenarnya dah lama berlarutan. Sebelum ini, Kamal pernah tegur Tariq supaya lebih fokus pada ibadah, terutama dalam bulan puasa. Tapi teguran itu dibalas dengan persoalan yang lebih sensitif. Tariq persoalkan kerjaya lakonan Kamal, termasuk lakonan bersama wanita yang tidak menutup aurat. Dari situ, keadaan makin tegang. Bukan Kamal saja yang bersuara. Remy Ishak juga tampil mempertahankan golongan penggiat seni selepas isu sumber rezeki mereka dipersoalkan. Bila dah melibatkan prinsip, kerjaya dan kepercayaan masing-masing, perbalahan seperti ini memang susah nak reda dengan cepat. Persoalannya sekarang, bila dua-dua rasa diri betul, perlukah terus berbalas secara terbuka? Atau sebenarnya, ada cara lain yang lebih tenang untuk selesaikan? Pendapat kau macam mana? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.